Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umairah Zahra binti Muhammad Islam, peserta AFPRM tahap Kansel G2 Pemanis. Untuk komponen khidmat masyarakat, saya memilih sukarelawan. Saya ingin memperbaiki adab dan sahsiah saya apabila berhadap dengan orang. 2. Saya boleh berkomunikasi dengan ramai orang. 3. Saya ingin berkenalan dengan ramai orang. 4. Saya ingin menyumbang sedikit kepada orang yang memerlukan. 5. Saya ingin membantu lebih ramai orang di luar sana yang memerlukan bantuan. Untuk komponen kemahiran, saya memilih menanam pokok bunga. Saya ingin menanam 5 pokok bunga. Saya ingin mengenal nama-nama dan jenis-jenis pokok bunga. Saya ingin mengetahui cara menanam pokok bunga dengan baik. Saya ingin menjaga pokok bunga saya dengan baik. Saya ingin mempelajari serba sedikit tentang pokok bunga. Untuk komponen rekreasi fizikal, saya memilih badminton. 1. Menguatkan otot. 2. Belajar servis badminton. 3. Dapat mengeluarkan banyak peluang dengan bermain badminton. 4. Baik untuk kesihatan. 5. Dapat meningkatkan stamina.